Simpan emas ni betul-betul untung ke? Jawapan saya, untung kalau kita jelas tujuan. Emas ni bukan skin cepat kaya. Ia adalah alat untuk kita lindungi nilai simpanan kita. Pada tahun 2000 dulu, harga emas sekitar RM30 je 1 gram. Hari ni sekitar 700. Hari ni 1 gram yang sama dah pun bernilai RM743. Hari ni harga 1 gram tersebut dah pun berharga RM743. Bukan sebab emas jadi luar biasa, tetapi kerana nilai duit kertas kita makin mengecil dan dimakan inflasi. Bila kita simpan emas, kita bukan berbelanja. Kita cuma tukar bentuk simpanan kita daripada bentuk duit kepada aset yang tak rosak, tak luput dan kekal bernilai walaupun 10 atau 20 tahun akan datang. Harga emas ni memang ada turun naik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang ia lebih terbukti stabil berbanding kuasa beli wang kertas yang semakin menyusut. Jadi, menabung emas bukan untuk kaya mendadak, tetapi untuk elak kita jadi semakin miskin tanpa sedar. Soalan sebenar bukan untung ke simpan emas, tetapi berapa gram emas yang kita dah simpan hari ini. Tuan-puan, mulakan kecil, konsisten tambah gram, itu lebih penting. Nak bermula, boleh klik butang sign up, saya tunjukkan caranya. Emas, pasport kekayaan kita semua.